Menerusi perkongsian Yusuf Azmi yang merupakan Ketua Semboyan Malaysia di laman TikTok miliknya, beliau ada mengulas isu berkenaan tindakan penyampai radio Era iaitu Nabil, Azad dan Radin yang membuat permohonan maaf sehingga sanggup datang ke kuil Batu Cave. Dalam perkongsian tersebut, Yusuf Azmi turut mempersoalkan bahagian mana dalam video tersebut yang menunjukkan penghinaan terhadap agama Hindu. Hal ini kerana video tersebut adalah gurauan Pak Azad yang meniru cara Miki Ghazali sebelum memasuki gelanggang dan lagu yang dimainkan dalam video tersebut juga adalah lagu bertajuk Pakuita. Yusuf Azmi turut bertanyakan kepada pihak pengurusan stesen radio Era, siapa yang mengarahkan ketiga-tiga penyampai radio itu membuat permohonan maaf sehingga pergi ke kuil di Batu Cave sedangkan mereka tidak perlu berbuat begitu, malah Yusuf Azmi turut mengatakan sekiranya benar mereka telah membuat penghinaan, hal tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan kerana negara ini mempunyai undang-undang yang harus diikuti. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen, menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera juga. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi wa muslim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'. Alhamdulillah, amma ba'. Berkaitan satu insiden yang sekarang ni sedang hangat berlaku di bulan Ramadan yang mulia ni. Bulan yang baik, bulan 1000 bulan, berkaitan dengan satu insiden yang sekarang ni tular. Saya tengok kenapa saya kata salam sejahtera, saya berikan salam ini juga kepada orang non-Muslim, kepada non-Muslim supaya tonton juga video ni, dan kepada khusus umat Islam supaya tonton video ni berkaitan dengan penyampai radio Era. Sama ada mereka sahabat saya ataupun tidak, ini saya bercakap tentang general punya speaking. Saya bercakap tentang general punya keadaan. Kita sedia maklum dan saya bercakap kepada Radio Era. Radio Era ni apa dia? Fungsi dia penyampai, penyampai berita semasa apa semua. Dan kita tahu dalam Radio Era ni ada 3 penyampai radio yang memang diorang ni kaki lawak lah. Senang cerita kita kata Abang Nabil ni, Pak Azad ni, Abang Radin ni, 3-3 ni memang kaki lawak lah. Jadi saya lihat dalam insiden yang berlaku beberapa hari ni, tular mengatakan mereka ini harus diambil tindakan, dan minta maaf sekalipun kena ambil tindakan. Dah buat macam mana sekalipun, dah turun Batu Cave pun sekalipun kena ambil tindakan. Ni saya nak bagi tahu kepada semua kita ni janganlah melampau-lampau dalam nak membuat orang menyembah kita tau. Orang Islam ke orang Kristian ke orang Hindu ke Buddha, siapa-siapa yang buat salah, kalau mereka minta maaf, okey dah, diorang minta maaf, mereka mengakui kesilapan mereka. Tapi dalam isu ni, tengok ke tak tengok video tu? Okay, kita sedia maklum Radio Era antara one of a sponsor ataupun one of a yang organize bantu untuk Miki adik kepada Jojo One Championship tu, yang di mana dia menunjukkan bagaimana cara intro bila adik Jojo tu, Miki tu keluar dalam keadaan dia macam mana dia punya opening bila intro dia keluar untuk lawan lah. Cara jalannya, cara bergeliknya, cara dipusingkan kepalanya, takkan kita tak tahu. Itu adalah berkaitan bagaimana dia nak repeat balik apa yang Miki buat. Dia cuba nak tunjukkan kepada dia orang susahnya cara macam mana Miki menari dan sebagainya. Jadi apa yang bangang sangat kita semua ni nak suruh dia minta maaf? Kata okey tak apalah, dia rasa itu salah, dia dah minta maaf. Saya nak cakap juga kepada Radio Era, kepada CEO, COO ke semua yang terlibat. Okey, memang betul Pak Azad Nabil Pak Azad Nabil Radin, mungkin mereka rasa aku sebenarnya nak menyampaikan macam ni. Cara Miki keluar intro, macam mana dia perform bila dia menari, cara dia bergerak, cara kepala dia dan sebagainya. Dan apa benda yang kita nak kaitkan dengan agama Hindu? Dan kenapa kita nak katakan ini ada related dengan agama Hindu? Kita tak boleh jadi orang yang terasa sendiri. Kita tak boleh lain lah dia gunakan
background song, lagu Hindu ataupun lagu perayaan Hindu ataupun lagu-lagu yang berkaitan dengan Hindu, mungkin kita boleh kata dia orang salah lah. Tapi yalah, saya nampak mungkin Nabil ni, Pak Azad ni kata tak apalah, saya pun tak tahu siapa yang suruh dia orang minta maaf, dan dia orang pun dah minta maaf kan. Tapi janganlah melampau sangat. Bila pergi ke Batu Cave, kita sekolahkan dia pula kan. Kita sekolahkan dia seolah-olah dia ni buat jenayah yang besar, seolah-olah dia buat salah. Kalau rasa social media ini bukanlah tempat untuk kita nak menyampaikan sketsa ataupun kehidupan lawak jenaka, jangan tengok. Jangan sampai hilang maruah orang Melayu, orang Islam macam ni. Sebab apa sebab saya nak bagi tahu juga kepada, saya pun tak tahulah bendahari ke siapa di Batu Cave. You dah tahu mereka buat perkara yang tidak salah. Mereka sedang menunjukkan bagaimana intro tarian yang dilakukan oleh Mickey. Faham ke tak faham? Tengok ke tak tengok? Tengok tak video tu? Tengok tak video tu? Video tu relate dengan Mickey. Kenapa bila orang datang rumah you, sepatutnya ingat tau, ramai je orang-orang dekat dalam, saya dah bagi tahu orang Islam wajib menghormati agama-agama lain, Hindu ke Kristian, Buddha, sama juga dengan agama-agama lain, kena hormat kepada agama-agama yang berbeza. Itu adalah penghormatan kita kena beri. Setiap agama ada kepercayaan, ada dia punya spirit kan. Jadi kita semua kena hormat. Tapi dalam isu ni, siapa yang bagi arahan kepada tiga penyampai radio ni sampai kena turun Batu Cave? Turun Batu Cave, lepas tu minta maaf dan disekolahkan. You dah buat salah, jadi kita kena ambil tindakan kepada you. Macam mana pun you dah buat salah, you cakap. You beritahu yang mereka ni dah buat salah. Bila dah buat salah, walaupun you dah minta maaf, tindakan kena dibuat. You tahu tak section undang-undang, belajar tak tentang atau undang-undang? Belajar ke tak belajar? Ini saya nak bagi tahu. Satu-satu perkara, insiden yang berlaku, kalau ada penghinaan atau apa-apa perkara, pihak berwajib perlu panggil untuk beri keterangan dan jalankan siasatan. Tapi sekiranya tiga-tiga penyampai radio ini dah take down the video dan mohon maaf, tak ada tindakan yang boleh dibuat. Melainkan Timbalan Pendawa Raya rasa kes ini nak kena buat, nak kena tuduh, nak kena compound. Itu kita tak tahulah, terpulanglah kepada pengamal, kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi janganlah you melampau, you cakap dia orang buat salah, you suruh dia orang minta maaf, lepas tu you suruh lagi dia orang kena ambil tindakan. Apa ke mangkuk sangat korang semua ni? Dia bukan buat salah. Dia buat tarian. Korang tak kenal ke Nabil kerja dia apa, kerjaya dia apa, Pak Azad semua ni? Diorang ni adalah manusia-manusia yang menghiburkan masyarakat dengan lawak jenaka. Kadang-kadang mungkin mereka terlebih, terkurang. Mungkin ada benda yang mereka kadang-kadang, tapi saya belum pernah dengar lagi mereka menghina mana-mana agama. Saya tak pernah tengok lagi dia hina agama orang. Tak ada lagi dia hina agama Islam. Tak ada lagi dia buat main-main dengan agama Islam. Tak ada lagi dia buat penghinaan kepada agama-agama lain. Jadi saya rasa tak wajar lah. Tak wajar. Dan saya nak bagi tahu kepada semua yang terlibat, khusus kepada Jabatan Peguam Negara, kepada pihak penguasaan, apa yang kesalahan yang dibuat oleh Nabil ni. Sampai saya nampak ahli politik berbeza politik yang ada ni sampai buat press release, press conference, lepas tu release kan kononnya diorang ni kena ambil tindakan, kena ni. Apa mangkuk sangat korang semua benda ni? Pergilah tengok video Mickey. Dengar aku cakap ni korang pergi tengok video Mickey, adik Jojo. Adik Jojo One Championship punya fighter tu. Tengok intro macam mana dia masuk bila dia nak pergi lawan. Bila dia nak pergi lawan tu, intro dia tu tengok. Itu yang dibuat oleh Pak Azad. Dia cuba nak duplicate, nak tiru, nak tunjukkan. Apa yang korang semua melebih-lebih? Apa yang korang sekarang melampau-lampau? Apa yang korang nak? Apa yang korang nak sebenarnya? Kita ni, kami di Persatuan Pemuda Sungai Malaysia ni mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat India, masyarakat Cina, Kadazan Iban, Furuk, semua ni kita cukup baik. Tapi janganlah melampau sangat kita tengok sampai kadang-kadang ni kepada kepada penghasut ni termasuklah orang parti politik ke ataupun orang-orang awam ke ataupun mana-mana influencer ke semua, jangan jadi racun, jangan jadi api, jangan jadi bingai tau. Dalam hal ni jangan jadi bingai. Saya rasa cukup dimalukan. Sampai nak kena turun Batu Cave tu. Ada tak kita pernah dengar orang Islam terhina agama orang lain, orang bukan Islam terhina agama Islam, kita suruh dia datang masjid, kau kena ambil wuduk, kena buat solat sunat taubat 2 rakaat, minta ampun dalam masjid, kena sekolah dengan tok imam. Pernah dengar ke? Kalau kau rasa dia buat salah, buat laporan polis. Laporkan kepada polis, biar pihak berwajib tangkap. Kalau pihak berwajib rasa boleh tangkap.
Biar dia orang jalankan siasatan. Biar Jabatan Peguam Negara pilih buat keputusan. Boleh tuduh, tak boleh tuduh. Jangan kau orang nak jadi seolah-olah lebih daripada sudu daripada kuah. Jangan lebih. Jangan jadikan racun, jangan buburkan racun dalam susu. Jangan jadi bingai, jangan nak tunjuk hebat lah. Jangan tunjuk hebat. Kita ada ingat saya dan juga rakan-rakan, sahabat-sahabat dalam NGO dalam negara kita ni, kita ada batas tau. Tapi jangan sampai kau melampau-lampau dalam kau menekan-nekan mereka itu penyampai radio. Digantung kerja. Saya pun tak tahu. Radio Era, tolong jangan jadi manusia. Radio Era, saya bagi tahu, saya sangat menghormati semua CEO dia orang yang terlibat, semua saya hormat. Tapi jangan kau jadikan 3 sahabat saya ni ataupun 3 penyampai radio ni, penghibur kita ni, yang menyebabkan kau mempunyai tontonan jutaan selama ini. Antara sebab-sebab mereka menghiburkan 3 pagi sampai ke pagi-pagi buta yang bagi orang gembira, hibur dengan jenaka-jenaka mereka ni, tiba-tiba korang jadikan dia ni macam Pak Sanggup pula. Suruh turun batu cave. Apa lagi nak kena buat? Nak suruh turun mana lagi? Lepas ni kalau ada orang bukan Islam, hina Islam, kita suruh buat benda-benda yang sama, apa perasaan kau? Apa perasaan kau? Isu stokin, isu apa-apa semua. Ada pernahkah kita suruh sampai kau pergi datang ke masjid, kau pergi minta maaf kat dalam masjid, kau pergi datang ke Jabatan Agama Islam kat JAKIM, kau pergi minta maaf kat JAKIM? Ada ke? Pernah. Saya nampak kesalahan yang tidak dibuat oleh 3 penyampai radio ni pun. Saya dah cakap tadi kan, mereka tidak membuat kesalahan. Diorang telah menduplikatkan semula dan nak buatkan tarian semula tentang Miki. Jadi fahamlah dalam keadaan diorang menari itu mungkin over. Ada ke background sound yang Hindu? Ada ke backdrop tu kat sana? Ada nampak ada gambaran macam seolah-olah ada perayaan wil-wil dan sebagainya? Ada ke? Tak mungkin lah diorang ni kan, kalau diorang bangang sekalipun, diorang takkan buat benda macam tu. Apatah lagi mereka orang yang bijak. Jangan melampau sangat. Jadi saya minta kepada pihak berwajib, tangkap juga ni kepada penghasut-penghasut ni. Dan saya nak keputusan segera. Pihak berwajib tolong buat PDRM buat press release tentang adakah itu satu kesalahan yang dibuat oleh 3 penyampai radio ni. Adakah mereka buat salah? Dan Jabatan Peguam Negara tolong tunjukkan kepada masyarakat, tunjuk kepada kaum Hindu yang kurang sopan ni. Saya yakin banyak kaum Hindu yang baik-baik yang saya kenal. Saya dengar banyak masyarakat India yang baik-baik ni kepada diorang ni, yang penghasut-penghasut, termasuk siapa parti politik ke apa yang terlibat, beritahu kepada mereka. Adakah kesalahan dari sudut perundangan? Adakah kesalahan dari sudut undang-undang dalam unsur penghinaan kepada agama dan bangsa? Beritahu, saya nak tengok. Saya nak tengok, tunjuk kepada mereka. Dan Pak Azad, Pak Nabil, Pak Radin, berhenti. Jangan jadi manusia yang bacol. Jangan tak usah nak buat benda-benda bukan-bukan ni. Tak payah. Tak perlu nak minta maaf. Beratus nak minta maaf. Ini semua ni yang tukang-tukang hasut ni semua tak ada otak. Otak tak ada pendidikan otak, pemikiran kurang bijak, elok makan kismis semua ni. Memang saya tidak berpuas hati dan saya harap pihak berwajib tolong buat press release. PDRM tolong buat press release. Bagi tahu ini satu jenayah ke, jenayah penghinaan ke, jenayah apa ni semua. Ni sekarang ni ada isu. Ada satu orang individu kaum Hindu. Apa dia kata? Orang-orang yang pergi ke masjid ni Melayu. Ni apa nak buat? Ini memang terang-terang. Kau hajar, memang otak tak ada, cakap pasal pelanggaran, cakap orang pergi masjid tu, orang pergi masjid, pergi solat. Mangkuk, aku bagi tahu kau, dia pergi solat. Engkau boleh cakap dia orang pergi buat apa? Apa yang kau cakap tentang dia orang? Engkau beritahu yang dia orang ni pergi melapor kat masjid. Jadi ibu-ibu, orang-orang tua, wanita-wanita, isteri orang yang pergi ke masjid tu semua acur kat masjid. Apa kau pakai otak ke tak pakai otak? Dia orang bukan pergi kelab malam. Dia orang pergi bukan pusat urut, bukan pergi pusat pelajaran. Jangan kurang ajar sangat. Bulan Ramadan ni kadang-kadang saya nampak tak ada sebab kau nak cari pasal kan. Jadi saya minta pihak berwajib tolong buat press release. Saya minta kepada pengarah JSJ Bukit Aman, Bani Datuk Suhaili, tolong beritahu adakah satu kesalahan yang dibuat oleh Pak Nabil, Pak Azad dengan Pak Radin ni, dan Jabatan Peguam Negara. Tunjukkan bahawa kes ni boleh tuduh ke tak boleh tuduh. Jangan kita kerana orang politik campur tangan, kita tengok ada orang-orang parti daripada perbezaan parti ni campur tangan kita, ni politik punya pasal, kita kena dengar. Sekarang saya nak beritahu, ada tak kesalahan dekat situ? Ada tak kesalahan? Menari ikut balik yang Miki menari itu, ada kesalahan? Kalau macam tu dekat Malaysia ni tutuplah social media, tak payahlah tunjuk ada orang menari apa semua. Jadi saya minta benda ni dia beri tindakan dengan segera. Assalamualaikum.